Assalamualaikum. Selamat tengah hari semua. Hari ni 7 bulan 2 2026 kawan-kawan. Tak lama lagi nak puasa dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tahniah SPRM kerana berjaya mendakwa Yusuf Yaakob. Ibu garang. Aku tak perasan. Alhamdulillah. Masuk kandang. Masuk kandang. Masuk kandang, masuk kandang, masuk kandang. Ajar anak masuk kandang ni. Balik. Masuk kandang. Garam kita dah bagi dah. Kicap kita dah bagi dah. Alhamdulillah. Balik. Tu. Blackie dah makan garam kicap ni. Alhamdulillah. Hari ni petang ni mungkin kita cucuk Blackie ni. Kita kena pergi cari makanan untuk dia sikit. Minum air dia. Hari ni kita ni demam. Kena makan Panadol dulu. Sekejap lagi kita makan Panadol 2 biji lagi. Kita pun kena diet ni. Balik. Alhamdulillah. Lepas adanya kegiatan militan Daesh, Mak Rejab ni apa benda dengan Ibak ni, unit pengurusan FEDA ni gagal mengatasi kelompok militan Daesh. Dia kena minta bantuan daripada kementerian, daripada pihak polis untuk mengatasi Zaini Zam apa benda dia curi barang dekat Mergong apa benda segang aku gitu. Dekat Maran apa benda. Dia fikir kita ni nak melayan kehidupan dia. Kehidupan kita ni ada kaitan dengan kehidupan ayah dia. Apa benda yang kita buat ni ada kaitan dengan kehidupan, apa benda kesejahteraan hidup dia, apa benda dia. Ada penceritaan fitnah dia, ada benda dekat situ. Kita nak kena korek satu-satu. Nak kena bincang apa benda statement budak Zaini Zam ni, Salim Muhammad Nazir ni, Pak Usu'i ni mengenai. Lepas tu kenapa pula barang-barang dalam rumah aku, kehidupan aku, kain baju aku, kertas kerja aku dengan surat-surat menyurat tu hilang begitu saja. Mistik. Terlalu mistik. Nak minta semua kerjasama daripada semua. Macam mana dia ni. Pasal kultus Yaakob Yusra ni. Dia berjaya masuk dalam pusat kajian tu. Dia berjaya dalam masuk institusi tu. Masalah cakap kau. Masalah. Aku pula kena dengar. Alhamdulillah, tahniah SPRM. Mana gaji aku dekat situ? SPRM. Yang gaji yang sign dekat NSDN Kedah tu. Mana pergi? Kan? Dengan apa benda Pak Usu'i dengan anak Sari ni. Mana pergi? Mana pergi benda tu? Kan? Mana pergi? Takkan ada kegiatan gila dia, kelompok gila dia dekat situ. Habis dia heret dengan mak bapak aku, kena heret dengan dia orang sekali ni. Anak Sari ni punya hal ni. Anak Sari dengan Dapi ni punya hal. Pasal kereta ni. Kalau maklumat SPRM ni pasal kereta. Faham Pasal kereta.